Bermaksud dia ada pembukaan VVA pada RPM tertentu yang dah. Ni adalah NVX V3 paling latest NVX. Sekarang kita ada yang dah, ada yang baru. Kalau korang boleh tengok daripada depan dia datang dengan seakan inner seakan CF lah. Dia punya depan memang look dia berbeza dengan V2 ke V1 ke, dah berbeza. Ini adalah V3 punya model. So dia datangkan dengan color yang paling dominan biru dan kuning. Jom kita tengok daripada side dia punya meter. Meter dia sekarang macam ni. Design dia dah ada lain. Sini ada compartment, sini tangki minyak, dan dalam ini adalah storage dia lah. So daripada belakang pun look dia sudah berbeza. Lampu daripada belakang, cuba korang komen, adakah dia punya design kali ni lawa ataupun tidak, ataupun biasa-biasa, ataupun nampak macam facelift lah. NVX facelift. Ramai orang tanya NVX ni berapa cc? Dia adalah 155cc. Selain itu juga skuter NVX ni selain daripada 155cc, dia juga ada VVA. Apa itu VVA? Ini variable valve actuation. Bermaksud dia ada pembukaan VVA pada RPM tertentu yang dah di setup. Contohnya korang bawa motor, waktu dekat RPM 5 dalam keadaan gear 5, dia akan melonjak naik bersupak. Tak gelap. So sesiapa berminat, korang boleh dapatkan NVX V3 ni di Motorcycle Sales Center di Petaling Jaya. Okay, bye bye.